Terbilang dan Salam Malaysia Madani. Yang dihormati Barisan Hakim yang arif, lelaki bijaksana, guru-guru pembimbing serta rakan-rakan sekalian. Saya Husna Malika dari SJKC Pinang. Hari ini selari dengan tema kandungan kita Generasi Madani. Terakan instan, terajui kerjaya bertaraf global. Saya amat teruja untuk berkongsi sebuah kisah inspirasi tentang seorang fokus tempatan yang telah terjangkau bintang-bintang di langit, iaitu Dato' Dr. Fazlul Osman, astrofizikal pertama negara kita. Apabila kita bercakap tentang perintis dalam bidang sains, seringkali kita melihat tokoh dari luar negara. Namun, Dato' Dr. Fazlul Osman telah membuktikan bahawa pemikir STEM bertaraf dunia berjaya dilahirkan di bumi Malaysia. Mengapakah saya memilih Dato' Dr. Fazlul Osman sebagai ikon kerjaya idola saya? Kisah beliau bermula dengan sifat ingin tahu yang tinggi. Semasa kecil di Seremban, beliau sering meluangkan masa menatap langit malam yang gelap, mengagumi misteri alam semesta, planet-planet dan galaksi yang jauh. Daripada sekadar berangan-angan, beliau mengekalkan sifat ingin tahu tersebut menjadi sebuah keberanian. Berbekalkan minat mendalam terhadap fizik dan matematik, beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi dengan azam yang teguh. Usaha gigih beliau membolehkan beliau memperoleh ijazah sarjana muda sains dengan kepujian. Dan seterusnya, ijazah kedoktoran PhD dalam bidang astrofizik dari Universiti Otago di New Zealand. Sekaligus menjadi wanita Malaysia pertama yang meraih ijazah kedoktoran dalam disiplin tersebut. Sekembalinya ke tanah air, beliau bukan sahaja mengejar subjek fizik, malah beliau telah mengubah landscape sains negara. Beliau telah menubuhkan program akademik astrofizik yang pertama di Universiti Kebangsaan Malaysia, membuka jalan bagi generasi saintis yang seterusnya. Sumbangan Dato' Dr. Fazlul tidak berhenti di bilik kuliah sahaja. Beliau mempunyai visi yang amat besar bagi masa depan teknologi angkasa lepas negara kita. Beliau memainkan peranan penting dalam mereka bentuk dan membangunkan planetarium di Kuala Lumpur. Sebuah tempat di mana jutaan anak muda termasuk murid-murid seperti saya mula jatuh cinta pada sains angkasa. Beliau kemudiannya menubuhkan agensi angkasa negara, angkasa, dan berkhidmat sebagai ketua pengarah yang pertama. Di bawah kepimpinan berasaskan visi beliau, Malaysia telah menciptakan sejarah. Beliau mengetuai program angkasawan negara yang berjaya menghantar angkasawan pertama Malaysia, Dato' Dr. Sheikh Muzaffar Shukor, ke stesen angkasa lepas antarabangsa pada tahun 2007. Pengajaran paling berharga yang saya pelajari daripada Dato' Dr. Fazlul Osman ialah STEM merobohkan setiap halangan tanpa mengira jantina, latar belakang atau dari mana jua asal-usul kita. Ilmu sains memberi peluang yang saksama kepada semua orang untuk berinovasi, menyelesaikan masalah dunia dan memimpin di peringkat global. Warisan sejarah beliau menyemarakkan semangat dalam diri saya untuk mendalami sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik dengan penuh tekun. Beliau mengajar saya bahawa tiada impian yang terlalu besar dan tiada bintang yang terlalu jauh jika kita mempunyai dedikasi untuk mengejarnya. Sebagai seorang murid dari SJKC Minang, saya berhasrat untuk mengikut jejak langkah beliau dengan penuh inspirasi. Saya bertekad untuk belajar dengan gigih dalam bidang STEM agar suatu hari nanti saya juga dapat memberi sumbangan teknologi yang bermakna kepada Malaysia dan mewakili negara kita di pentas antarabangsa. Beranilah untuk menggapai bintang di langit. Teroka STEM, terajui kerjaya bertaraf global. Sekian, terima kasih.